Ini pasal baju sekolah petang Malik. Okay? Baju sukan orang. Sampai pun tak muat tangan dia. Tengok tangan dia. Tangan tak muat ikut saiz baju sekolah sekolah pagi. Lepas tu tengok mana Bi tangan dia. Tak muat nak masuk. Saiz dia saiz 26 ke 24? 26. 24. 24. Saiz 24 adalah saiz baby. 3-4 tahun macam tu. Yang aku heran kalau kau kedai printing, kau buat baju. Ustazah suruh beli baru. Beli baru keluar duit lagi? Anjay. Tak payahlah. Habis suruh Ami potong tangan dia. Lepas tu lipat. Okey. Okey. Kenapa tak Ustazah suruh beli beli lagi satu. Hai. Lepas tu benda ni kecoh tau. Sebab bila budak-budak dah dapat baju kan, kecoh lah. Parents semua cakap baju tak muat ni, saiz ni. Kenapa pakai macam budak ni dekat grup WhatsApp. Sampai ustaz terpaksa harap maaf ya, grup WhatsApp ni kita tutup chat dia. Sebabnya kita tak nak ada sebarang spekulasi yang tak diingini mengenai baju sukan tu. Pandai sekolah suruh tutup reply kat dalam grup tu. Tak nak bagi benda tu jadi kecoh kat dalam tu lagi kan. Okay. Lepas tu benda tu diam macam kita je lah. Lepas tu hari ni punya WhatsApp ustaz bagi tahu siapa yang ada baju tu dan muat boleh pakai hari Rabu. Baju sukan tu untuk baju sukan lah. Boleh pakai hari Rabu. And then banyaknya tak muat. Ada yang muat, ada yang mungkin sempit. Tak tahulah Tak kira lah, biarlah pencolik tu. Lepas tu sekarang ni ada pencolik ni mana? Ni, apa tu? Ni. Pengkorek. Pencolik. Nakkan pencolik. Lepas tu sekarang ni ustazah suruh beli baju yang baru. Ustazah apa tadi, Lek? Ustazah Fatimah. Ustazah Fatimah. Yang Mami heran lah kau kedai yang buat baju. Memanglah orang order sekolah order. Kau dah berconfirm lah. Kau betul ke? Macam kau bagi saiz baby, kau bagilah saiz sekolah rendah. Kau bagi terus-terus. Kau bagi siap-siap. Kau bagi saiz yang standard budak sekolah akan pakai. Dia punya saiz tu. Jangan kau kata nanti parents salah pilih saiz. Kita sebab kau dah tak bagi contoh. Tak ada bagi contoh apa pun saiz baju tu macam mana. Setiap kedai saiz baju pun lain-lain kan. Marah dah aku. Marah sebab kita tunggu benda tu lama. Lepas tu tak muat. Sebenarnya macam benda tu pun, bajunya pun sebenarnya tak perlu sekolah agama. Tapi mungkin lah dia nakkan vibes semua sekolah ada baju sukan. Kan boleh, kita support je. Tapi biarlah muat. Mami kan kalau buat baju sukan, baju apa-apa ni semua punya saiz anak kita memang ada macam tekan kepala sikit lah. Bukan sebab kita tak tahu, kita pening sebab nak kena beli banyak ke apa tak. Kita pening saiz dia lah. Saiz dia tu sebab dia tak standard. Korang pihak sekolah jangan cik masalah. Korang kan yang pihak sekolah pun memanglah korang tak boleh bagi satu company printing saja setiap tahun kan. Tapi kau carilah solution dia macam mana saiz dia. Kau kenalah clear dekat kedai printing tu untuk bagi saiz ukuran saiz yang sememangnya ada. Kalau kau tegaskan macam tu mesti boleh.
Walaupun dia bagi kedai printing akan bagi saiz, oh tak, kita tak ikut 34, 36, kita tak ikut macam tu, kita ikut saiz 2XL. Kau mesti bagilah dia punya ukuran dia yang standard. Aduh, macam mana ah? Lebih kurang macam tu lah. Tapi sebabnya tak ada communication, benda ni jadi. Kita tak bertanya, kita tak nak tanya, kita malas nak tanya. So jadilah macam ni. Kalau lebih tanya nanti kan orang bising. Dah habislah, pening lah aku. Makin bebel sepatutnya release tau dalam kepala ni. Tapi makin sakit. Malik, kau nak baju tu juga ke? Nak beli baru? Dapat bila tahu? 5 bulan lagi, 6 bulan lagi. Habis, tak tahu habis tu. Oh, tak. Sikit je lah bebel hari ni. Sebab kepala masih sakit lagi.